Benda ni padu gila guys. Sebelum aku cakap apa-apa, aku nak tekan dulu button record ni. Alright, dia dah vibrate. Aku tengah cakap ni, sekejap lagi aku tengok apa fungsi benda ni. Plug Node Pin S yang jenis boleh dipakai. Dia datang dengan magnetic clip macam ni, dan dia ada bagi lagi attachable macam ni untuk magnetic. Yang ni untuk contoh kalau korang letak dekat baju macam ni, ataupun terbalik pun boleh, tak ada masalah. Korang just attach je magnet dia macam tu, dia tersorok. Sangat-sangat kecil guys, dan sangat-sangat function. Benda ni sangat-sangat trending lah sekarang sebab memang function. Dia boleh rakam korang punya suara, tapi dalam masa yang sama, suara yang dirakam oleh benda ni korang boleh generatekan menjadi nota. Nota dia memang detail gila. Dia macam assistant peribadi AI korang. Korang masih salin nota masa meeting ataupun kuliah, lecturer tengah bercakap kat depan, pakai je benda ni, sangat-sangat membantu. AI dia pun buat summary, ringkasan yang tepat, padat, ikut point penting. Tak payah nak pening kepala, nak dengar balik rakaman 2 jam. Yang ni dia boleh summarizekan. Memang memudahkan kerja korang. Yang paling gempak tau, dia support 112 bahasa. So nanti kalau contoh orang yang bercakap tu dalam dialek yang berasingan, dia boleh summarizekan dalam bentuk bahasa yang korang faham. Bahasa English ke bahasa Arab campur-campur, dia summarizekan dalam bahasa yang mudah kita fahami, dan dia akan notakan benda tu. Padu gila guys. So sekejap lagi aku tunjuk macam mana aku cakap sekarang ni berterabur sikit. Dia akan susulkan balik ayat aku ni dalam bentuk teks. Memang ada dia rakam suara aku sekarang ni, tapi suara tu kita generatekan dia menjadi teks yang lebih tersusun, rapi, dan ada poin-poin yang aku sebutkan tadi tu. Yang ni, sekejap lagi kita tengok. Eksekutif, manager, pelajar universiti, wartawan, content creator, peguam, doktor, polis, nak rakam sebarang benda-benda penting, boleh gunakan yang ni guys. Yang ni aku cakap tadi, dia summarizekan dalam bentuk yang lagi profesional. Aku cakap pasal benda ni, and then dia summarizekan apa yang aku sampaikan tadi dalam bentuk point yang sangat-sangat detail, tersusun, ayat yang profesional. Memang mantap gila. Ini aku cakap simple je. Korang tengok, dia boleh bentukkan dalam bentuk maps macam ni. Dia boleh siap dengan sinopsis teras dan analisis fungsi, sasaran dan pengguna. Kalau korang rasa berguna untuk korang boleh beli, tekan je dekat beg kuning. Harga sekarang ni tengah promosi Hari Raya guys.